datang Datuk hari ini membuat satu janji yang Datuk pastikan pilihan raya 2013 besok kita mesti mencapai lebih daripada apa yang kalah. Tidak ada yang kalah lagi lah. Kalau boleh kepuasan Datuk sendiri dan orang-orang Johor juga jangan terlalu berbangga, jangan terlalu sombong. Kadang-kadang kita Datuk terlampau takbur, itulah yang telah berlaku pada negara kita pilihan raya lepas, PRU12. Jadi jangan takbur dan jangan terlampau sombong dengan anak-anak muda baru. Dan saya memang akui apa yang Datuk cakap tu memang benar. Memang kadang-kadang orang UMNO sendiri yang biasanya tidak menarik orang-orang yang educated untuk menjadi ahli UMNO sendiri. Dia melewat-lewatkan keahlian kita misalnya, dia menyebabkan orang-orang lain tertarik dengan parti-parti lain. Jadi usaha Datuk amat saya perlukan bagi pihak individu lain suka hati dia tak nak perlukan, tak apalah saya tak. Jadi saya harapkan Datuk berusaha untuk ke arah segaya supaya mantapnya bangsa kita, supaya mantapnya negara kita dalam UMNO ini. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya daripada Cawangan, Kampung Wanti. Soalan saya Datuk Yang Berhormat, adakah kelantangan Tun mengkritik kerajaan menjadi salah satu penyumbang faktor kekalahan Barisan Nasional baru-baru ini? Yang kedua, soalan sama, dan adakah kelantangan Khairi Jamaluddin pun menjadi penyumbang faktor kekalahan Barisan Nasional baru-baru ini? Dan yang ketiga, Yang Berhormat Datuk, pada pandangan Yang Berhormat Datuk, perlukah Islam Hadari ini diberikan penerangan semula? Kerana ada di kalangan orang kampung ni kadang-kadang dia tak tahu apa Islam Hadari. Dia orang ingat Islam Hadari ni adalah satu hukum syarak yang baru, tapi yang kita tahu Islam Hadari ni adalah satu ketamadunan yang baru.